Nur Maisara, wartawan TVPSS SMK Tun Syed Syekh Barabah membawakan liputan khas Majlis Kemuncak National Training Weeks yang berlangsung di UiTM Pematang Pau. Program yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat ini menjadi platform penting dalam mengukuhkan pembelajaran sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi ditemui oleh TVPSS. Boleh memperkenalkan diri? Nama saya Cikgu Zarina binti Abu Bakar. Saya dari SK Seberang Jaya. Apakah cabaran terbesar dalam industri robotik sekarang? Cikgu rasa ada 3 perkara adalah kekangan dia. Yang pertama kewangan, yang kedua kemahiran guru, yang ketiga masa. Terima kasih atas perkongsian sebentar saja tadi. Semoga terus maju jaya, Cikgu. Terima kasih. Ilmu yang dipelajari hari ini bukanlah sekadar untuk hari ini, tetapi menjadi bekalan untuk cipta kejayaan pada masa hadapan. Dan itu, Majlis Kemuncak National Training Weeks diharapkan terus menjadi pemangkin kepada pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan modal insan. Saya, Nur Maisara bersama juru kamera Nur Emira melaporkan dari TVPSS SMK Tun Syed Syekh Barabah. Terima kasih.